Okay, dah pukul apa ni? 8.50. Saya on the way ke Race Village, Pening Bridge International Marathon di Aspen Vision City. So hari ni betul lah awal sikit sebab hari ni hujan. Saya pun tak nak terperangkap dengan jam. Pukul 11 Jambatan Pulau Pinang dah tutup. So betul lah awal sikit lah. Dan nak cari parking lagi, berehat, make sure cool down, supaya tenang dah nak start race. So setelah 10 minggu training Pening Bridge International Marathon, apa target saya? Sebenarnya honestly, kalau boleh nak dapat 3.5. Tapi setelah banyak kali lari marathon, saya dah lari marathon ni kali ke, saya pun tak ingat, 9-10. Saya sekarang berpegang, kita tengok pada hari tu macam mana first 10k. Kalau first 10k tu saya rasa okey, saya teruskan. So target memang ada 3.5, tapi anything bergantung hari race. So balik pada ni, saya akan try tengok first 10k badan macam mana, pace apa yang saya boleh bawa, dan saya continue untuk habiskan. Sebab setelah banyak kali lari marathon, saya berpegang saya tak nak suffer last 10k tu. Tak best. So saya nak enjoy every marathon yang saya buat. Saya percaya dengan saya punya training plan. Saya dah put 10 minggu ke dalam training plan. Almost every, I think 90 to 95%, 98% kot workout saya on pace, on distance. So harapnya dapatlah capai personal best hari ni. Personal best yang saya target 3.5. Kalau tak dapat tak apa, saya ada bigger goal. Bigger goal saya adalah untuk lari sub 3 sebelum umur 50. So umur saya tahun ni dah 47. Saya ada 3 tahun lagi. Saya percaya boleh buat. Untuk capai that milestone, tahun ni saya kena jejak 3.5. Tahun depan milestone yang saya nak jejak 3 suku, 3.15. Dan lagi 2 tahun tu untuk sharpen. Pasal saya tahu untuk capai sub 3 jam tu bukan senang. Saya dah tengok ramai orang try. Ramai yang berjaya, tapi yang berjaya tu memang effort dia memang hebat lah. So saya nak dapat sub 3 hour before 50. Doakan saya. Okay, sekarang tengah terperangkap kat traffic jam. Sebab tu betul lah awal kita bersedia untuk anything. Buat masa ni saya belum lagi pakai baju race. Awal lagi, baru pukul 9. Kejap lagi nanti dah kat Race Village. Saya rehat dulu, dan baru salin. Okay, dah traffic dah bergerak. So see you. Kita menuju start line ni. Geng GLS BM padu ni. Tu Cik Aziz. Tu rumput panjang. Kita walk up sikit, stretching sikit, dan baru start race. Takut. Pen 1 boleh masuk dulu. Tahun ni baru di implement Pen 1, Pen 2. And once again, please welcome Pete Nandas.
right in front. Banyak kali kami ingatkan but sometimes I see some of them holding to the big numbers. That's right. Don't hold like it's not your best friend or your girlfriend. It should be more than friend. Please remember potential podium. 4, 3, 2, 1. Kita try maintain aja. Laju ini semua. Dengan pacer South 4. Okey, yang power. Hey, yo. Go, Tiga setengah. Amin. Go. Boleh spiky ni. Fire sikit. Keadaan rasa sedap. Makan konservatif sikit. Agak pace 5 dulu. And start second 20 baru tekan sikit. Dia try maintain zone 1 dulu. Steady bola itu. Oi. Bola tarik bawah 4 jam. Kali 5. Cepat. Bola juga. Dah sampai itu lah. Takut pek apa? So 5 kilometer 25-15. Slow sikit daripada target. Minum Angel first. Laju ini semua. Susah pek. Betul lah orang water station. Kilometer 6. Okay, dah 10k. Boleh tekan sikit. Second gel. Let's go. Sikit ada kecil.
kecil sikit, ada kecil sikit. Kecil. Thank you. Kasihan. Oh. Sikit lagi. Wih, berat. Sikit lagi, separuh pun belum. Tu separuh hujung. Baru tu kampung sana. Oh ya? Yang merah tu. Sana sama juga. Saya first time join. Layannya. Okey. Jal. Ni jal 3. Nombor 1, 2. Sama kenyang. Malaysia belum nampak lagi. Top Malaysian. Azik. Sampai tengah. Bukan tengah lah, 19 km. Lagi 2 km U-turn. Yang kita habiskannya. Satu 1.3 terlepas. So kalau maintain pace ni boleh 3.5. Kalau maintain, kita tak tahu boleh maintain ke tak. Rasa macam okey lagi, InsyaAllah. Banget. Oh. Naik bukit. Slow sikit.
Okay, 3, 2. Dah tak terasa penat. Pace pun pelan sikit. Kita try maintain je. Okay, come on. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim tu. Sana marathon. Sekejap lagi nanti bertembung kat depan. Encik. Hai. Untuk bangun half marathon. Come on. 8 kilo lagi. Okay, lepas 35. Lagi 7. Second last je. Kita bangun half marathon. Try maintain pace. Cik. Let's go. Let's go guys. Boleh guys, boleh bang. Ini bang. 40 km. Okay, lagi 2. Cik. Mah 2 lagi. Sikit. Cik. 2 km last. Dah tak ada apa. Ada ais ah? Sana, depan. Alhamdulillah. Encik dah. Full half. Aduh, ya salah ni. Thank you. Encik dah.
Hai bang. Encik. Pakcik. Dah habis dah. Tak ada tinggal apa-apa dah. Okey, Hamad. Boleh bang. Oh ya, 1K. Mana energi ni? Okey, Thank good you. job ah. Marathon this way. Congratulations, sir. Yalah, aku nak kena. Weh, duduk. Ni. Hati-hati tu. Kan, bilang macam ni. Boleh tambah baik. Last 2 km jalan. So endurance tak ada kot. So 3 jam 33 47 minit. Lagi banyak daripada target sub 3.5. Still okay. Boleh lah. Terima kasih. Terima kasih. Tuala dekat dalam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Raya. Terima kasih. Ada sejuk tak? Tak ada sejuk? Tak sejuk. Oh, no. Encik. Sekejap. Sibuk malas nak. Tadi saya sibuk malas cari mana nanti cari member-member yang finish full marathon. Siapa lagi habis? Okay, settle dah race hari ni. Target tak dapat. Sedih sikit sebab first 40k tu memang best. Tiba-tiba last 2 km tu badan shutdown. So sedikit sedih. Saya target initially 3.30. Saya dapat 3.33. So kalau ikut pacing daripada kilometer 1 sampai kilometer 40 tu just memang perfect. Even masa kilometer 40 tu, kalau last 2 km saya maintain pace, saya boleh dapat 3.5
Actually boleh dapat 328. Tapi bila badan shutdown, kita tak boleh buat apa lah. Saya boleh berjalan je. So last 2 km tu very bad. So last 2 km berapa? 13 minit. So pace 6.5. Sepatutnya pace 5. Apa nanti kita go to splits, audit balik, prepare balik training plan. Still tak apa, ni small milestone untuk saya punya bigger target. So kena plan balik. So tahun depan kena improve banyak lah. Sepatutnya this year is year for 3.5 tak dapat. So next year kena banyak buckle up. So next year first half of the year saya dah tukar training plan. Saya tak train untuk marathon langsung, saya train untuk half marathon untuk speed saya, dan baru saya tambah endurance lah. Okay, nanti kita go through splits and audit balik. See you. Lupa nak cakap, untuk winning bridge tahun ni dia orang kasih top 200 marathon dan top 150 kot. Untuk half marathon hadiah special. Tu dapat bag ni. So this year placing dapat 105. Okey lah, 105. Hai, jauhnya. Bila lah nak merasa top placing. Tapi macam tu lah, marathon ni terlalu ramai orang terror. Dia dapat top 100 pun dah bersyukur. Tapi balik pada ni lah, kita marathon ni kita training me versus me. Saya bukan nak racing dengan siapa-siapa, saya nak racing dengan diri sendiri. Kalau saya fail pun, saya fail untuk improve diri saya. Okay, tengok semua ni marathoner, half marathoner trying to improve their time. Baiklah korang. Antara event yang okey, best lah. Siapa ada join training page dia tahulah. Dia lain orang lain lah dia suka. Saya suka pasal flat lah. Tapi quite boring lah sebenarnya. Tapi untuk buat PB biasa okey lah. So finish line. Ngantuk, balik hotel tidur.